Hai semua, selamat datang ke Taruka. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana nak hasilkan invoice dalam sistem Taruka. So, perkara pertama yang kita perlu buat adalah kita log masuk dalam akaun Taruka kita. So, bila dah masuk, kita pergi ke panel tepi ni dan klik invoice. So, jadi di bahagian papan pemuka invoice ni akan senaraikan invoice yang telah dibuat beserta tarikh akhir, jumlah dan juga status invoice. Untuk hasilkan invoice yang baru, kita tekan butang buat invoice di bahagian kanan atas papan pemuka. Okey, selepas itu kita akan masuk ke bahagian maklumat pelanggan. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang sudah simpan maklumat pelanggan dalam sistem, kita cuma perlu klik pelanggan yang kita sudah simpan di bahagian cari pelanggan dan maklumat pelanggan akan tersedia. Okey, itu untuk pengguna yang dah simpan maklumat pelanggan. Okey, untuk yang tidak menyimpan, boleh teruskan dengan isi maklumat pelanggan seperti nama pelanggan, email pelanggan, nombor telefon, kalau nak save sekali, nombor pendaftaran SSM dia, nombor SST dia, nombor LHDN dia pun boleh, dan juga alamat klien beserta PIC lah, person in charge yang bertanggungjawab yang akan terima invoice ini. So, untuk memudahkan, saya klik je pelanggan yang sedia ada. Okey, so kita pergi ke bahagian produk. Untuk yang dah simpan maklumat produk, boleh terus klik produk mana yang terlibat, ataupun kita boleh isi sendirilah secara manual apa yang kita nak letak dalam invoice tu. So, untuk contoh, saya dah letak saya punya servis saya. So, ini bukan produk tapi servis. So, di bahagian bawah ni pula ada bahagian nota tambahan kalau ada yang kita nak tambah mengenai invoice ini. Seterusnya kita boleh pergi ke bahagian kanan atas. Okey, bahagian atas kanan ni kita boleh tentukan tarikh kita keluarkan invoice. Tarikh akhir maksudnya due date lah invoice ni. Kita nak pelanggan kita bayar dalam tempoh berapa hari selepas invoice dikeluarkan. Dan juga inilah mata wang lah. So, kalau kita berurusan dengan orang yang menggunakan Malaysian Ringgit atau Ringgit Malaysia, kita klik je Malaysian Ringgit. So, di bahagian bawah ni pula adalah bahasa PDF. Maksudnya kita nak pilih sama ada bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia. So, kalau kita pilih bahasa Inggeris, PDF yang keluar selepas ini akan dia datang dalam bahasa Inggeris, atau kita boleh pilih bahasa Malaysia kalau kita nak dia dalam bahasa Malaysia. So, okey, di bahagian bawah ni tetapan SST. So, kalau servis kita memerlukan charge SST, kita boleh letaklah 6% by default, ataupun kita nak ubah berapa persen yang kita nak. Kita guna kadar tersesuai ni. Kita boleh ubah sendiri angka dia, contoh macam 10%, ataupun kita boleh letak tak ada cukai SST. Kalau dia dikecualikan SST, kita boleh letak juga. Okey, ini pula papan terang ni adalah watermark. Kalau kita nak letak watermark kat dalam PDF kita nanti, supaya tak mudah untuk orang lain copy atau buat apa-apalah. Okey, untuk bahagian bawah dia pula adalah pautan pembayaran atau payment link. Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh setkan di bahagian tetapan sistem Taruka lah, yang kat panel tepi ni. Bahagian bawah ni so, tuan-tuan dan puan-puan kena ni sendiri.
ini payment gateway sendiri. Untuk saya dah konfigurasi dengan Stripe atau bill dan juga Bill Please. So ikut tuan-tuan dan puan nak pakai yang mana. Okay, so mana tadi? So saya boleh tunjuk kemudian lah apa maksud saya dengan payment link. Maksudnya dia akan ada payment link dalam invoice yang kita buat tu. Maksudnya pelanggan hanya perlu klik link yang ada dalam invoice dan dia terus boleh buat pembayaran serta-merta. So dia memudahkanlah kita dan juga pelanggan untuk buat pembayaran. Untuk ni saya guna Stripe. Okay, so bawah ni lah total lah. So macam ni, saya sebagai contoh, satu item ini saya charge dalam RM600. So ada satu kuantiti, so 600, ada 6% SST. So jumlah akhir dia adalah 636. So kita boleh lihat dulu pratonton atau preview apa yang kita dah buat. So hasilnya akan keluar beginilah. Dia tak keluar lagi payment link sebab kita tak create lagi invoice ni. Ni hanyalah preview. So inilah dia akan keluar basically. Kita juga kalau macam rasa nak simpan dulu sebagai draft pun boleh, ataupun kita nak batal pun boleh juga. Tapi untuk contoh ni saya nak buat nak create lah, buat dan mengutamatkan, create and finalize. So ini adalah invoice yang terbaru yang saya keluarkan tadi, baru. Okay, maksudnya status dia dah finalize. So sekarang ni kita nak tengok apa yang kita boleh buat dengan invoice ni. Okay, so kita tekan saja butang 3 titik ni kat paling kanan sekali. So kita akan diberi beberapa pilihan lah. Contoh kita nak lihat ke, kita nak copy, kita nak download, nak buat turun, nak print pun boleh, nak hantar melalui email, nak hantar melalui WhatsApp pun boleh. Tapi fungsi hantar melalui WhatsApp ni hanya ada pada akaun tier yang max, yang akaun tier max Taruka dalam RM30 sebulan tu. Kita boleh tanda juga kalau pelanggan dah bayar, kita dah boleh tandakan invoice ni maksudnya sesudah bayar ataupun padam kat bawah ni. So payment link yang saya nak tunjuk tadi tu adalah di sini sebab kita dah create dia. So ini bahagian bawah dia. Dia akan ada kat bawah ni sekali. So pelanggan yang terima ni dalam bentuk soft copy, dia just boleh klik je kat sini dan dia akan bawa ke laman seterusnya lah untuk buat pembayaran. Untuk ini contoh ni dia bayar melalui kad. So kita kena isi, pelanggan akan isilah maklumat dia. Kita tak simpan maklumat ni kat dalam ni sebab ini payment gateway sendirilah. So itu saja yang saya nak tunjuk. Mudah je, simple. So itulah saja yang saya nak tunjuk. Kalau ada apa-apa isu ataupun soalan, boleh hantar ke support tiket kami dan tim kami akan membantu tuan-tuan dan puan-puan lah dari situ. Okay, itu saja video saya untuk kali ini. Okay, terima kasih.